Korang perasan tak sekarang ni keadaan global tengah tak menentu, macam-macam hal jadi. Sebab itulah dalam ucapan Hari Belia Negara 2026 baru-baru ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi pesanan deep dekat semua pemimpin. Sekarang bukan masanya nak berebut kuasa. PM tegaskan kalau nak berentak pun, tunggulah masa pilihan raya nanti. Sekarang ni, keutamaan paling besar adalah fokus selesaikan masalah rakyat. Beliau siap puji kecekalan Menteri Besar Negeri Sembilan yang tetap semangat buat kerja walaupun terpaksa hadapi kemelut politik yang tak habis-habis. Bagi saya, teguran ni memang berasas sebab rakyat dah letih tengok drama politik. Kita lebih perlukan solusi untuk poket dan perut kita sendiri. Bukan sekadar cakap-cakap kosong, kerajaan terus buktikan komitmen dengan belanja RM5 juta untuk Majlis Belia Malaysia, malah ada peruntukan besar RM42.3 juta untuk kebajikan guru KAFA, imam dan petugas masjid. Institusi pondok serta tahfiz di Negeri Sembilan pun dapat bantuan ratusan ribu ringgit untuk baiki infrastruktur. Ini menunjukkan yang kerajaan memang serius nak jaga kebajikan dari akar umbi sampai ke golongan belia. Secara peribadi, saya nampak pelaburan kepada pendidikan Islam dan belia ni adalah langkah bijak untuk pastikan masa depan negara kita lebih stabil dan berilmu, bukan sekadar sibuk pasal politik semata-mata. Lagi satu info yang buat kita rasa lega ialah pasal bekalan minyak kita. PM bangga sebab Malaysia antara negara yang masih stabil bekalan petrol dan dieselnya. Tak payah kita nak beratur panjang atau catu minyak macam kat setengah negara jiran sampai kena tutup stesen minyak. Semua ni hasil pengurusan mantap Petronas dan dasar ekonomi yang cekap. Walaupun bekalan kita cukup, kerajaan tak duduk diam tau. Mereka tetap hantar pasukan sampai ke Turkmenistan dan Afrika untuk cari telaga minyak baru sebagai persediaan masa depan. Pandangan saya, langkah proaktif ni memang genius sebab kita tak boleh selesa sangat dengan apa yang ada sekarang. Kesimpulannya, dalam dunia yang tengah pening sekarang ni, kita memang perlukan kestabilan dan pemimpin yang tahu buat kerja. Syukur tu perlu, tapi teguran membina pun tetap dialu-alukan untuk penambahbaikan negara. Jadi, korang rasa macam mana? Rasa lebih selamat tak bila tahu bekalan tenaga kita terjaga dan belia terus disokong? Cuba korang kongsikan pendapat kat ruang komen. Saya pun nak tahu apa pandangan korang tentang hala tuju negara kita ni. Jangan lupa terus sokong kandungan macam ni untuk info yang lebih santai dan padat.